Kelantan nak bagi lesen mendulang emas untuk pelancong. So, lepas ni kita semua ada peluang untuk mendulang emas secara sah. Memang seronok lah. Lagi-lagi time harga emas tengah tinggi sekarang ni. Jadi guys, dah kenapa Kelantan decide untuk bagi lesen ini? Mereka tak takut ke sumber bumi mereka ini habis? Jadi, jom dah explain. So guys, first kali korang kena tahu, lesen ini bukanlah aktiviti melombok emas secara besar-besaran yang menggunakan segala jentera berat tu. Tapi, dia adalah kaedah tradisional menggunakan teknik mendulang, lepas tu tapis pasir itu di air sungai, dan kalau ada rezeki kita dapat tengoklah ada gold flakes. Basically emas dalam bentuk macam pasir jugalah. Kalau ada rezeki dapat saiz macam batu. Jadi fokus kerajaan adalah lebih kepada menunjukkan warisan budaya dan bukanlah nak kepada eksploitasi lombong tu sangat pun. Jadi dengan idea ini, kerajaan Kelantan nak hidupkan balik tradisi lama sambil menariklah pelancong-pelancong di seluruh Malaysia, seluruh dunia datang ke kawasan pendalaman mereka. Sebab apabila pelancong datang ke sini, automatically ekonomi kampung pun akan meningkat. Sebab banyaklah aktiviti ekonomi berlaku seperti sewaan peralatan, servis tour guide, jualan makanan dan juga cendera mata. So disebabkan dengan hanya aktiviti mendulang emas saja, kita dapat banyaklah spill over ekonomi efek kepada ekonomi kampung. Tapi kan dalam masa yang sama juga, benda ini menimbulkan beberapa isu. Penduduk tempatan risau kalau ramai sangat orang luar masuk ke dalam kampung mereka, especially kawasan sungai. Mereka risau yang kehidupan harian mereka akan terganggu. Sebab ialah kan, kawasan dah menjadi terlalu crowded. Dan pakar alam sekitar pun mengingatkan, kalaulah aktiviti mendulang ini tidak dikawal, maka sungai kampung ini boleh tercemar, tebing boleh runtuh dan ekosistem boleh rosak. So sebab itulah kerajaan sedang meneliti semua detail ini dengan rapi, termasuklah kuota lesen yang akan diberikan, SOP dan juga garis panduan khas. Dan aktiviti mendulang emas ini hanya dibenarkan di atas tanah kerajaan negeri, bukanlah kepada tanah syarikat pelombongan ataupun tanah yang dah ada hak pajakan lah. Yang paling penting sekali buat masa sekarang, setakat ini semua ini masih lagi dalam fasa cadangan sahaja. Sebab kerajaan nak pastikan aktiviti ini terkawal dan berbaloi pada sudut ekonomi. Dan yang paling penting sekali, tak menjejaskan alam sekitar untuk jangka panjang. Jadi guys, korang rasa adakah ini idea yang bagus ataupun tidak? Ataupun patutnya kerajaan fokus bagi peluang dulu kepada penduduk tempatan untuk sapu semua emas ni? So guys, please komen pendapat korang. Daus nak dengar. Dan paling penting sekali, jangan lupa like video ni, share juga video ni kat kawan-kawan orang yang sedang mencari peluang nak mendulang emas. Daus ni pun tak pernah mendulang emas, so ini memang pengalaman yang sangat-sangat menarik kalau dia dah implement nanti. Cuma untuk pelancong sudah pastilah dia tidak menjadi worth it lah. Maybe kena buat gila-gila baru boleh jadi berbaloi, baru ROI. So guys, follow Daus untuk dapatkan banyak lagi news yang menarik macam ni. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.